wang negara dengan wang rakyat ni dah habis ni untuk kita bagi 100% kan. Dan saya tahu niat kerajaan buat ini ialah untuk mendapat political capital lah, untuk mendapat sokongan rakyat kan. Jadi bila ada lah gangguan seperti ini, jadi maksudnya political itu kalau dapat pun bukan 100% kan. Bila dapat masalah, sistem down pula. Jadi nak menyusahkan rakyat ataupun macam mana, YB? Yalah, dia berbalik kepada yang saya sebut tadi lah kan. Satu, saya memang pandangan saya itu berbeza dengan pandangan Kementerian Kewangan sepanjang saya berada dalam kerajaan. Saya pertamanya saya tidak sokong sangatlah kalau kita ni dilihat ialah seperti cash is king. Saya kurang setuju lah kan. Kalau yang kita nak buat sesuatu itu mestilah dia bersifat reformasi struktur ekonomi. Jadi contohnya pandangan saya lah baik mengenai RON 95, ini sedikit sebanyak mengenai SARA ini, sebenarnya dia tak perlulah macam orang nak menunggu kemudian macam dapat hadiah daripada kerajaan. Jadi bila dapat sekali-sekala diumumkan macam ini, memanglah orang pergi berduyun-duyun kan. Jadi yang saya sentiasa ajukan dahulu ialah sepatutnya sistem perlindungan sosial kita ini dibuat dengan lebih baik dan secara bersasar. Maksudnya kalau dengan data yang dah ada dalam padu semua, kita tahu keluarga itu macam mana, kedudukan kewangan, tanggungan dia. Kalau dia patut dapat RM300 sebulan, dia dapatlah masuk bank account dia tiap-tiap bulan. Contohnya kan, mengikut syarat-syarat dia lah kan. Jadi bila kita buat begini, umum hadiah kepada rakyat, semua orang dapat, dan mula 31 Ogos memang orang akan berduyun-duyun lah. Dan kerajaan tak boleh nak kata ramai sangat pergi, sebab orang akan kata memanglah ramai orang pergi kan. Jadi kemudian sistem ini pun satu benda yang kadang-kadang saya ingat rakyat pun tak pernah tanya kan. Saya pun tak tahu sistem ini. Kalau tengok bacaan saya, sistem ini bukan sistem kerajaan. Sistem ini ialah dengan satu yayasan pihak ketiga sebenarnya kan. Dia Mai Kasih, Yayasan Mai Kasih ni. Jadi yalah, adakah perkara ini dibincangkan kan? Sebab contoh masa kita buat padu kan, yang bising-bising sangat tu ialah tentang data peribadi semua. Sedangkan masa kita bangunkan padu itu, itulah perkara yang sangat kita jaga, iaitu kerahsiaan data rakyat. Jadi sekarang ni, adakah ini bermakna, setahu saya sistem Mai Kasih ini bukan sistem kerajaan yang dibangunkan oleh kerajaan. Ini sistem pihak ketiga kan, yang bukan kerajaan, yang digunakan dengan, maksudnya Kementerian Kewangan bekerjasama dengan mereka kan. Ini bermakna mereka ada data untuk setiap rakyat Malaysia. Jadi perkara itu bermula kan. Kemudian bila sistem itu sistem pihak ketiga, macam mana kerajaan nak pastikan benda itu mengikut spesifikasi kerajaan. Jadi dia panjang cerita lah. Jadi sebab itu bila ada pelaksanaan macam ini tak cukup bandwidth. Jadi bila tak cukup bandwidth, orang akan tanya, kenapa masa kamu rancang, kamu tak fikir dulu ke berapa dan sebagainya kan. Jadi soalan-soalan ini akan timbul lah. Jadi malang lah kerana kita dalam suasana yang mana semua perkara dipolitikkan. Jadi bila berlaku perkara itu, wang negara dengan wang rakyat ni dah habis ni untuk kita bagi 100% kan. Dan saya tahu niat kerajaan buat ini ialah untuk mendapat political capital lah, untuk mendapat sokongan rakyat kan. Jadi bila ada lah gangguan seperti ini, jadi maksudnya political itu kalau dapat pun bukan 100% kan. Jadi orang pergi, lepas tu dia dapat 100 kan, tapi dia kena beratur, ataupun lepas tu dia balik, dia tak dapat semua tu. Jadi yang dia ingat bukan yang 100 tu, yang dia ingat susah lah ini semua. Jadi
it defeats the purpose kan. Cuma persoalan yang lebih besar sebenarnya ialah kalau kita gunakan MySara ini dan kita ada masalah sistem bila untuk orang berbelanja RM100 ni kan,